Dah berapa lama tu tak bersihkan? Kotor betul. Itulah gunanya ada korang. Dah bersih kan? Dah tu. Bagus. Nah, upah. RM1 je. Cukuplah tu. Kata tolong ikhlas. Nasib baik Atuk bagi upah. Ikhlas tu. Terima kasih. Macam itulah. Cik Ipin, kita beli aiskrim? Aiskrim? Yeay, jom. Kita orang pergi dulu ya, Tok. Nak beli yang mana? Nak beli aiskrim mikrobot baru. Berisi tembikai. Aiskrim ni harga dia RM2.20 satu. Kita tak cukup duit nak beli satu pun. Ambillah yang lain. Semua lebih dari RM1 pun. Ambillah yang lain. Semua lebih dari beli satu pun. Ambillah yang aiskrim ni harga dia RM2.20 satu. Kita tak cukup duit nak beli satu pun. Ambillah yang lain. Semua lebih dari RM1. Kita beli benda lain lah. Tak nak. Jomlah balik. Ipin, dah tu. Pergi masuk tidur. Ngantuknya. Duit siapa ni? Ipin. Ni duit korang ke? Akak jumpa kat lantai. Nah. Ya kot. Kita orang letak atas meja tadi. Cuba simpan elok-elok. Duit ni. Kalau hilang macam mana? Alah, RM1 je. Bukan bernilai sangat pun. Apa? Dah malam, tidur semua. Baik, Pak. Tak apa. Duit ni akak jumpa. Akak punya. Ambillah. Tak kisah pun. Oh, belakang. Hai, kesian RM1 tak dihargai. Apa perasaan korang kalau jadi RM1 ni? Duit mana ada perasaan? Apalah kak ni? Selamat malam, Kak. Selamat malam. Nasib baik. Aku duit. Bangun pun. Kau nak jatuh tadi. Dah pagi ke? Kau kenapa? Terkejutlah. Kita dah jadi duit. Kita jadi RM1 je. Tak seronok. Kalau kita jadi duit yang lebih besar nilainya kan bagus. Ipin, dompet tu gerak-gerak. Ada lipas ke? Geli. Kejap.
Puas makan duit kan? Dia makan kertas. Akhirnya dapat keluar. Lemas aku. Sempit dalam tu. Yelah, kau tu besar. Oh, mana ada besar? Nilai aku RM20 je. Yang besar aku RM100. 2-3 lipas. Kita semua duit kertas. Ya loh, kita semua duit ada nilai. Saya suka. Aku ada nilai. Bahagian 2. Nilai besar macam aku ni, semua orang suka. Semua orang nak. Hebat kan? Untunglah ada orang suka. Upin, Ipin, kenapa kamu tak ada dalam dompet duit? Itulah. Kita orang ni RM1. Kecil je tak bernilai. Diletak merata-rata. Ish. Kesian. Nak buat macam mana? Dah nasib korang. Haiya, Fizi. Apa cakap macam itu? Tak baik. Betul. Tak baik ke? Maaf. Aku seronok sangat. Sebab pertama kali aku jauh lagi bernilai dari Ehsan. Fizi. Mimi, mana Susanti? Oh, dia dalam dompet lain. Kenapa dia diasingkan? Sebab dia duit kertas negara lain. Simpan dalam dompet khas. Weh. Ada orang datang nak cari duit. La. Dompet Papa. La. Apa ini? Tabung impian Ara. Kenapa namanya tabung impian? Apa maksudnya? Mungkin dia ada impian nak beli sesuatu. Jadi, dia menabung. Sangat bagus. Menabung amalan mulia. Betul. Agaknya dia nak beli apa? Aku teringin nak tahu. Jarjit Singh tahu. Mari sini semua. Mari. Cepat. Baca ini. Ada tulis. Tabung impian Ara untuk beli. Alah, tertutup pula dengan kotak pensel. Kacau je. Mari alihkan. Sedia? Nasib baik dia melekat di bahagian bawah cermin almari tu. Senang nak baca. Jom kita turun. Jom. Cepat turun. Cepatlah, Fizi. Aku takut. Tinggi sangat.
Dia pingsan kah? Tak ada. Syukur aku selamat. Apa ni Fizi? Main-main. Mail, kau tak apa-apa? Air? Selamatkan diri. Dua, tiga ketupat. Nasib baik selamat. Tapi habis basah. Alah, goyang sikit, kita keringlah. Betul. Semua bangun. Marilah semua goyang upin-ipin. Mari yuk ikut goyang upin-ipin. Marilah semua goyang upin-ipin. Mari yuk ikut goyang upin-ipin. Ini goyang upin-ipin. Betul-betul. Dah kering. Bunyi apa tu? Aku ada nilai. Bahagian 3. Dahsyat, Mimi. Habis dikumpul semua jejak tu. Yang penting kita semua jangan buat Mimi marah. Nanti habis kita. Tahu tak apa? Mari jalan. Tak payah jalan. Kita dah sampai. Tabung impian Ara untuk beli... Dia nak beli anak patung. Rajin dia menabung. Mana dua duit RM1 kat meja ni? Dia cari kita ke, Upin? Macam ya. Alah, kalau hilang tak cukuplah duit nak beli
anak patung. Penat Ara usaha nak penuhkan tabung ni. Lagi RM2 je. Jumpa pun duit RM1 Ara. Nasib baik tak hilang. 2 duit RM1 yang sangat penting. Tak sia-sia usaha Ara. Mana datang duit ni? Siapa punya agaknya? Dia tak pandang pun kita yang lagi besar nilai ni. Macam kita tak berharga. Ya loh. Sekarang dia tak perlukan duit 100, 50, 20, 10 atau 5. Dia hanya mau 2 duit RM1, Ma. Rupanya RM1 pun penting juga. Ingat duit besar je orang nak. Kau je fikir macam tu. Ipin, hari ni aku belajar sesuatu. Apa dia? Walaupun duit kecil, tapi besar nilai pada usahanya. Betul. Dah bangun? Bagus. Apa terbenung lagi? Pergi siap nak ke sekolah. Akak. Hah? Duit RM1 semalam, bagi balik. Ipin punya pun. Aik, kata semalam RM1 tak ada nilai. Tak mau. Itu pun semalam. Hari ni Upin nak balik. Ya, kita orang berusaha untuk dapatkan RM1 tu. RM1 mungkin kecil nilainya. Tapi usaha mendapatkan ia yang mahal dan bernilai. Wah, tak sangka adik-adik akak dah tahu nilai duit. Betul? Nilai duit terletak pada usaha mendapatkannya. Jadi hargailah semua duit besar dan kecil. Sebab semuanya punya nilai. Betul. Mana duit RM1 kita orang? Bagi balik. Adalah. Nanti akak bagi. Pergi siap dulu. Dengan 2 duit RM1 kita orang, baru cukup duit dia nak beli anak patung. Kita orang akan menghargai duit walaupun RM1. Aku memang selalu hargai duit walaupun RM1. Tengok, aku jual ayam pun RM2, RM2, Tapi aku tak faham. Apa? Kenapa kau mimpi aku jadi RM20 je? Aku lagi besar dari Fizi. Patut nilai aku lagi tinggi. Ehsan, ingat nilai duit adalah pada usahanya, bukan pada rupa. Betul. Macam mana memek kungfu? Mari saya tunjuk.